Chef? Janganlah ketawa. Tak baik cakap macam tu. Nak cari tempoyak, nak cari tempoyak, nak cari tempoyak, nak cari tempoyak, nak cari tempoyak. Biar tu. Nak pergi kedai, nak beli temikai. Bye. Kecing. Maknanya apa? Maknanya kita punya menu koktel dek pemanis gigi. Kalau senyum, manis orang kata. Maknanya ni pemanis gigi lah. Okey sayang, benda dekat nak buka puasa. Benda dah tak sabar lagi nak makan, nak minum, apa benda semua. Jadi sekarang ni jom kita mulakan koktel kita yang bertajuk berskala besar. Temikai. Oh, manisnya. Sedap. Okey, jom kita mulakan. Pertama sekali, dek, kita main campak-campak apa yang ada dalam peti ais saja. Apa yang kita perlukan? Ice cube, dek. Kita letak semua sekali. Sangat senang kan, assistant chef. Kita masuk settle. Kita masukkan hero kita. Kita masukkan hero kita semua. Masuk je lah. Okey, seterusnya kita masukkan kita punya ni longan. Masuk semua saja. Okey, lepas tu kita masuk ni apa namanya? Tadi tak baik cakap nata baru. Okey, kita masuk semua ni. Tadi koko. Tak baik tau. Apa ni chef? Janganlah ketawa. Tak baik cakap macam tu. Okey, seterusnya kita masukkan kita punya jelly ni. Jelly ni. Kita masukkan semua sekali dalamnya. Cuma tinggal lagi kita masukkan susu cair. Sedapnya. Jadi, seterusnya apa lagi? Kita gaul-gaulkan saja. Kita gaul-gaulkan saja. Gitulah kita punya koktel. Temikai. Sedapnya manis saja album dia. Nampak tak? Mudah kan? Jadi oleh itu selamat mencuba dan selamat berbuka puasa. Bye!